Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan melaksanakan projek rintis kubur bertingkat. Ia sebagai langkah menangani kekurangan ruang perkuburan Islam di wilayah persekutuan. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Jawi Jamali Muhammad Adnan, projek itu diperkenalkan susulan jangkaan kawasan perkuburan sedia ada akan mencapai kapasiti maksimum menjelang 2032. Dan ini berdasarkan kepada kajian yang menyeluruh yang kita buat dengan beberapa pihak USM, UKM dan juga dengan melihat kepada pengurusan tanah kubur di beberapa negeri dan juga di beberapa negara di Timur Tengah, di Mesir, di Mekah dan sebagainya. Pihak kerajaan telah pun meluluskan suatu tanah perkuburan baru tetapi di luar daripada wilayah persekutuan yang saya yakin kalau kita boleh laksanakan kubur bertingkat, maka hampir 200,000 tanah lot kubur umat Islam akan dapat dimanfaatkan. Dan projek tersebut menggunakan konsep dua jenazah dalam satu liang lahat secara bertingkat bagi mengoptimumkan penggunaan ruang perkuburan. Fasa pertama bermula September ini di tanah perkuburan Islam Raudatus Sakinah Kepong melibatkan jenazah tidak berwaris dan kanak-kanak.